Bab 8, garis dan sudut. Okey, kita tengok dulu ada beberapa ciri-ciri sudut garis bersilang. Yang pertama, sudut bertentangan bucu adalah sama, dan yang kedua, hasil tambah sudut bersebelahan ialah 180. Okey, soalannya dia suruh kita mencari nilai X dan nilai Y. Okey, kita tengok macam mana untuk kita mencari nilai X. Kita tengok ni adalah garis QP dan ini garis RS. Okey, kita tengok yang ini adalah 135 dan ini nilai X. Kita kena faham satu perkara. Hasil tambah sudut bersebelahan adalah 180 darjah. Maka untuk kita mencari nilai X adalah 180 tolak 135. Maka bakinya kita akan dapat 45 darjah. Macam mana pula untuk kita mencari nilai Y? Mencari nilai Y dia memenuhi ciri-ciri yang pertama, iaitu sudut bertentangan bucu adalah sama. Okey, sudut bertentangan bucu di mana ini adalah nilai Y, ini adalah 62. Maka dia bertentangan kan? Jika dia bertentangan, maka sudutnya adalah sama. Maka nilai Y adalah 62 darjah. Itu sahaja.